Okay, Assalamualaikum and hi. Okay, untuk tax invoice, kami ada keluarkan berdasarkan customate daripada klien sebelum ni, iaitu untuk masukkan bahagian SST persen. Okay, so dekat sini normally kami akan buat bahagian quantity, unit dengan amount. Cuma beza dia untuk tax invoice, this template akan ada dua option ataupun dua pilihan, iaitu invoice T1, this one. Okay, dia hanya ada kiraan untuk bahagian amount, so berformula dekat bahagian this one. And then juga another one adalah T2. Okay, dia ada kiraan total untuk quantity, unit dan juga amount. So dia tak ada kaitan dari segi formula untuk this times quantity times berapa unit ke dapat amount, no. Dia just untuk kita key in lah. So dekat sini dia tak ada any formula yang terlibat di antara quantity, unit dan amount. Cuma dia punya formula adalah di bahagian sini. So just rujuk kami PURN di warna pink page ni. So dekat sini sahaja yang berformula. So means kalau misal kata user kiraan dekat macam ni, okay, ni contoh yang kami buat sampel. Okay, this one katakan this one project. So user just boleh masukkan any words, any text atau any numbers dekat bahagian quantity and unit. So dekat amount pun user just masukkan. So nanti dia akan automatic kira, automatic calculate lah untuk this part. Okay, so user juga boleh set dekat SST ni bahagian berapa. Contoh user kata kalau so far 6%, so nanti dia akan kira dekat sini lah. Misal kata just 5%, just note, nanti dia akan deduct. Okay, dia akan kira balik, auto calculate balik berapa mengikut SST yang kita set lah. Okay, okay. So misal kata untuk this one, okay, misal kata user nak guna pakai untuk invoice T1. Okay, sebelum tu rujuk kami punya URN. Dekat sini akan ada bahagian URN macam kami note kat sini. Warna pink page user tak boleh sentuh sebab dia berformula. Okay, dan juga insert a new row. Okay, okay, misal kata user nak guna this template. So user just klik kanan dekat bahagian sheet, move all copy, move to end, create a copy, then okay. So dekat sini user boleh rename lah macam yang kami buat dekat sini, invoice 01. So kita rename dia. Okay, and then berapa dia, just masukkan this one. Semua user boleh adjust, melainkan selain daripada yang warna pink page tadi, yang grand total, yang bahagian berformula, yang tu saja user boleh sentuh sebab dia berformula lah. Okay, sekarang macam contoh logo, user boleh just klik kanan, change picture dan pergi that location dan upload you punya own logo lah. Okay, dekat bahagian sini kita punya header, user boleh adjust mengikut nama company, your address, company registration number, phone number, and then SST number lah kalau ada. Kalau tak ada, just boleh remove macam biasa sebab yang ni dia ada text. So misal kata user nak masukkan email, contoh kat sini tak ada kan, so user boleh adjust dekat dia punya text area. Just pergi dekat sini dan guna alternate, enter, ataupun just enter. So user boleh guna pakai lah, user boleh play around. So just masukkan apa nama user punya ni, email contoh, just kita masukkan kat sini. So user kena adjust sedikit dia punya ni kedudukan untuk text area. Okay, email, okay, gmail.com. Ini sampel dia lah. So kat sini user boleh adjust lah. So nanti masa print dia akan keluar juga. Kalau tak keluar, user boleh adjust nak duduk kedudukan dia. So tak ada masalah, just free to adjust. Okay, okay. And then yang lain semua user boleh adjust. This one pun boleh. Okay, yang ni, this one. Okay, untuk insert a new row. Okay, sebelum tu dekat bahagian invoice 02 T2. Okay, sorry, T2 pun sama juga, user boleh adjust, tak ada masalah. Cuma beza dari segi quantity, unit and amount dia punya formula sahaja macam yang explain tadi. Okay, misal kata user nak add row, okay, add new row lah. So far row kita adalah macam ni lah kita letak. So user nak add, make sure add sebelum grand total, subtotal kat sini. So contoh kat sini kami ada tunjuk URN kami. Okay, klik insert last row, row terakhir sebelum subtotal. So kita nak pastikan dia punya formula yang untuk new row tu dia auto generate. So katakan this one. Okay, so user nak masukkan another row lah. So cara dia adalah user insert dekat sini. So user nak insert banyak-banyak pun boleh, tapi dengan syarat user kena macam contoh kat sini kan.
insert. So user boleh play around. Make sure insert sebelum subtotal. Sama juga dengan invoice T2. T2 pun sama, insert sebelum this one. Bukan dekat bahagian sini, tapi dekat bahagian sini. Sebab kita nak pastikan formula untuk each column tu dia automatic generate. Itu saja. Okay. So user boleh play around. Okay. Nanti masa print, user just print macam biasalah. This one. Okay. Dia akan keluar. Ni contoh yang kami dah. Okay, kita tengok kat sini. This one lah. Kalau untuk T1. Okay. This one. Dia punya view. Okay. Okay, so yang keluar semua ni lah. So nanti user boleh adjust. And then untuk T2 pun sama juga. This one. Okay. So beza dia ada bahagian yang formula dekat this part. Quantity, unit dengan amount. Dekat sini kan, quantity dengan unit. Okay, itu saja. Nanti user boleh play around. So misal kata user nak add on or adjust something daripada yang sedia ada. Sebab this file tax invoice akan ada 2 option lah. User just guna pakai yang user nak yang mana, invoice T1 ke atau T2. So sama je, cuma beza dekat quantity dengan unit yang kami explain tadi. So misal kata user nak add on, mungkin kata okey lah, amount untuk T2 ni nak, kalau boleh quantity berapa, dia akan times lah, mungkin masukkan price, another price, dan dia akan total amount kat sini pun boleh. Cuma kena request another custom lah, sebab nanti kami akan custom balik mengikut user punya request. Okay, so far yang ni kami buat daripada klien sebelum ni, cuma kami tambah baik lah daripada sedia ada. So jadikan ada T1 and T2 punya tax invoice. Okay, yang lain semua pun user boleh adjust. This one, this one, this one, semua tak ada masalah adjust. Cuma bahagian yang berwarna pink peach yang kami explain tadi saja user tak boleh sentuh. Itu saja. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.